Kalau kita kata tak kena, syarah we kena. Hak tok guru hak besar-besar tu. Hak samahatu allamah belaka tu. Hak ingat Quran 30 juzuk dalam dada semua tu. Hak boleh beza di antara hadis Nabi bukan hadis Nabi tahu belaka tu. Syarahlah kata. Syarah kitab-kitab sebagainya. Tak puas hati dengan nuskah hak lain, ambil nuskah Azhar tu syarah. Kalau kitab Ibanah, syarah kitab kita ni nak pergi mengaji juga. Ni apabila kita orang muda syarahnya tak puas hati. Siapa kaki mengadu gitu dan gini. Kita tak ada nak syarah. Apa makna mustahil, apa makna mungkin, apa makna wajib, apa makna dota sasu, apa makna tu, apa. Ya bukanlah tu. Nampak tu tak? Selisih, kalaulah iktiraf kata boleh selisih, tak apa. Kita kena faham. Pak kita tadi itu boleh nak tunjuk ni hadis bukan hadis. Dia ni berasa nak marah apabila orang kata ni bukan hadis ni. Kena pergi mengadu majlis. Orang kata awaluddin ma'rifatullah ni bukan hadis. Mengadu ke majlis we. Bolehlah tu. La dakhilal alam wala kharijahu. Ini bukan hadis mutawatir. Buat apa pegang? Mengadu majlis we. Bolehlah tu. Orang kata tak boleh dak pegang kata beli baju tadi itu hari Sabtu tu tak ada masalah apa. Ai tak leh ni kena mengadu majlis lah tu. Kena tak kena menyapu lek malam apa tak leh. Menyapu rumah lek malam tak leh juga. Jadi papa beranak payah serulah ya tarim wa ahlaha. Payah dalam masalah perniagaan berdoa dengan la fajja makhmataha faqad makhmakh. Apa cedek taruh ni nasi dalam puyuk ni. Tak lehlah ni malam Jumaat tok nenek setagi kelik. Kita kata benda tu tak ada dalam Islam. Mengadu majlis. Majlis pun Masya Allah dia. Orang ada buat benda salah, syarak, cerak. Tak gaduh. Nampak tu tak? Han nak buat tubik surat. Ni hak puasa tu Arafah Raya Haji ni tu buat tubik surat. Kalau masalah hak terai-terai cula kata rokok waktu tubik hantik surat tu duk kaki-kaki masjid tu kata rokok tante tahrir seumpama cula kita kata waktu tubik sekeping dalam jalan taning ni. Tak juga. Hadap bergaduh, mengajar kita salah ni gaduh. Allahu Akbar.